Tolong urut Daniel. Daniel mana Daniel? Tag dia sikit. Daniel ni dia ada masalah dekat bahagian pelipat lutut. Dekat bahagian sini terasa tegang sangat pasal dia ni banyak berlari katanya. Jom cikgu urut tunjukkan cara macam mana nak urut Daniel ni. Sebelum tu tekan dulu butang tambah. Jom kita belajar. Mula-mula kita ambil minyak. Okey, spraykan saja di bahagian belakang kaki ni. Ratakan minyaknya. Macam ni cikgu urut gunakan minyak calming oil. Memang bagus untuk melegakan sakit. Terutamanya di bahagian belakang pelipat lutut. Step yang pertama, kita akan tekan daripada sini. Okey, kita tolak naik ke atas. Buat penumbuk macam ni. Okey, kemudian kita akan gunakan tekanan di bahagian sini. Dan kita tekan dan tolak ke atas. Tekan, tolak ke atas dan ulang 10 kali. Kemudian kita akan urut daripada sini. Okey, turun ke bawah. Cara tekanannya, okey, buat tangan macam ni. Genggam. Okey, betisnya. Kemudian lurutkan ke bawah macam tu. Macam ni. Daniel akan rasa selesa sangat lepas tu. Jadi kalau siapa yang ada masalah pelipat lutut, ikut saja urutan yang macam tu dan insya-Allah di bahagian pelipat lutut akan rasa kurang sakit. So lepas ni nak urut siapa pula? Cuba korang tag siapa-siapa yang korang nampak macam ada masalah. Nak belajar urut? Follow cikgu urut.